اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا فهو يهدين. Segala puji bagi Allah, Dialah Tuhan yang telah pun menciptakan kita, kemudian mengurniakan kepada kita petunjuk hidayah. Huwallazi yut'imuna wa yaskin. Dialah Allah, Tuhan yang telah pun memberi makan dan minum kepada kita. Idza maridna fahuwa yashfin. Sekiranya kita sakit, Dialah yang maha menyembuhkan. Huwallazi yumituna thumma yuhyin. Dan Dialah Allah, Tuhan yang kelak akan mematikan kita dan kemudian menghidupkan kita kembali. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya seperti ini seluruh kebaikan kebajikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemuliaan itu bersambung untuk seluruh ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda yang tercinta dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh dalam kalangan para sahabah baginda, generasi yang datang selepas daripada mereka dalam kalangan para tabi'in. Seterusnya semoga Allah merahmati dan meredai pertemuan kita bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para imam, bilal dan juga siap yang berusaha pengurusi pimpinan pengurusan jawatan kuasa surau kita yang tercinta ini. Seterusnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah dikurniakan nikmat kepada kita yang terlalu banyak sehingga kita tidak mampu untuk membilang, menghitung banyak mana nikmat Allah yang telah pun Dia kurniakan kepada kita. Kita baru sahaja selesai menunaikan salat secara berjamaah. Di saat kita boleh memilih untuk berada di rumah kita, tetapi kita memilih untuk berada di rumah Allah. Di saat kita boleh memilih menunaikan salat itu secara sendirian, tetapi kita memilih untuk datang menunaikannya secara berjamaah. Kita boleh memilih untuk menunaikan solat di hujung-hujung waktu, tetapi kita memilih untuk menunaikan solat di awal waktu. Pilihan ini walaupun kita yang memilih, tetapi sekiranya bukan izin daripada Allah, maka manusia selain daripada orang-orang yang telah pun membuat pilihan pasti tidak mampu untuk memilih. Segala puji bagi Allah yang mudah-mudahan sampai akhir usia kita, kita membuat pilihan yang terbaik untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Malam ni kita nak berkongsi satu ayat ketika mana Allah bercerita tentang banyaknya sifat, banyaknya PL perangai, banyaknya sikap orang-orang yang beriman yang mereka itu bertakwa kepada Allah. Satu ayat pada malam ini Allah Azza wa Jal berfirman,
pada ayat yang ke-16 daripada surah Ali Imran. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Surah yang ketiga pada juzuk yang ketiga. Ayat yang ke-16 ini berada pada halaman yang ke-52 di dalam mushaf. Pada kedudukan ayat sebelah kiri halaman Al-Quran, baris pertama daripada 15, paling atas sekali. Ketika Allah Azza wa Jal telah bercerita beberapa sikap, ciri, PL perangai orang yang beriman. Siapa mereka tu? Kita. Ketika Allah suruh berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang terdahulu berpuasa, Tuhan suruh siapa tu? Kita. Ketika cukup haul dan juga nisab daripada harta kamu, maka layak untuk kamu keluarkan zakat. Tuhan suruh siapa tu? Kita. Bagi yang melaksanakan rukun haji, man istata'ta ilaihi sabila, dia ada kemampuan, Tuhan panggil dia ikut giliran. Dia ada kudrat dan upaya, harta dia ada, Tuhan suruh siapa tu? Kita. Dan ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, tidak kurang daripada 89 kali dalam Al-Quran. Baik, Tuhan panggil siapa tu? Kita. Allah ingin menyebut sifat orang yang beriman yang mereka itu bertakwa kepada Aku. Dalam ayat yang ke-16 tu, Allahu Akbar. Allah memuliakan kita. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dalam ayat ini ada 3 jenis, 3 ciri, 3 perangai orang beriman Tuhan sebut. Pertama, orang yang beriman itu mereka sendiri declare, mengaku kepada diri mereka untuk Allah, Tuhan, Rabbana innana amanna. Tuhan, kami bukan setakat beriman, tapi kami benar-benar beriman. Kalau kita tengok ayat Quran tu, di situ Allah Ta'ala sebut Rabbana, ada kalimah, ada huruf innana. Inna, orang belajar bahasa Arab dia tahu. Taukid, penguat, menunjukkan penegasan. Sungguh, kami tak beriman saja Tuhan, tapi kami benar-benar yakin dengan keimanan kami. Baik, apa beza? Gini, saya buat contoh. Dalam perjalanan saya tadi, dari Saujana Utama nak sampai ke Kuang, surau kita ni. Dalam perjalanan Simpang 4 Sungai Pelong tu, ada kemalangan. Sebuah motosikal. Motosikal duduk sebelah jalan, hancur motor tu. Lawan pula lori 3 tan. Orang tak ada situ. Tapi tengok kenderaan yang hancur, tengok lori yang remuk tu, agak-agak kita tengok, hak terlibat ni mati kot. Nah, ni saya cerita ni. Ayah-ayah dengar, ibu-ibu dengar tak cerita. Boleh jadi ada hak percaya. Kenapa percaya? Ustaz cerita, takkan dia nak lebong agak-agak lah. Ustaz pun ada juga lebong, jangan percaya belaka. Boleh jadi hak percaya tu, percayalah. Hak tak percaya, betul kau Ustaz, saya pun lalu jalan tu juga tadi. Pukul berapa Ustaz lalu tadi? 7:02 minit. Saya 7:01 minit duduk situ dah. Tak ada apa motor. Orang tolak motor ada lah habis minyak. Tak ada kemalangan. Lori 3 tan, jauh sekali. Semua kereta. Melainkan ayah-ayah dan ibu-ibu duduk sekali dengan saya di tempat kejadian. Tengok sendiri. Keluar pula berita pagi esok. Kemalangan, Simpang 4 Sungai Pelong. Mati 2 orang terlibat. Yalah. Betul tu, berlaku sungguh. Kita pertama sekali percaya bila ustaz cerita, belum tentu lagi bukti tak ada. Bila ada bukti, baru kita percaya. Hak ada bukti itulah baru kita benar-benar percaya. Orang beriman, dia bukan setakat dia percaya saja-saja. Sekali dengan bukti dia percaya.
Dan tidak semua benda yang kita perlu percaya atau nak percaya, kena tengok dulu depan mata baru kita nak percaya. Tidak semua. Ada benda hak tak nampak tapi kita kena percaya. Contoh, kita duduk dalam surau kita ni. Kalau sekarang ni boleh jadi ada orang rasa panas lah. Subuh lah subuh. Pasal aircon, pasal kipas. Subuh pula. Baik, agak-agak kita rasa sejuk ke rasa panas? Tak payah agak lah, tak jawab-jawab sudah lah. Sejuk dah. Sejuk. Baik, kita sejuk tu kerana aircon ke kerana kipas? Bukan. Bukan syarat kipas ni ada baru sejuk. Bukan syarat aircon ni ada baru sejuk. Oh, sejuk Ustaz. Pasal aircon. Blower tu berjalan, kompresor tu berfungsi sejuk. Kipas tu mesti sejuk. Baik, sejuk tu kerana apa? Kerana kipas? Bukan. Kerana aircon? Bukan. Kerana apa sejuk? Kerana angin ada. Ada orang tak? Dia pergi kedai. Nak beli barang elektrik. HLK ke, TBC ke, Kok Sememah ke ikut lah. Masuk-masuk dalam kedai kata, "Boh, saya nak beli kipas ni dua. Sekali dengan angin saya nak beli." Orang tak buat kerja gitu lah. Saya nak beli aircon ni. Garanti kau tak sejuk ni? Garanti tak garanti awak beli dulu lah. Tuang kedai tu kata, kalau nak sejuk sungguh, gini, jangan ambil 1.5 horsepower, ambil 10 horsepower. Bunyi 10 tu sejuk dah. Baik, sejuk tu kerana aircon ke? Bukan kerana angin. Kita nampak dah angin. Ayah-ayah nampak dah angin? Tak nampak dah. Angin ni ada ke tak? Ada. Kenapa kita rasa angin tu ada? Sebab kita boleh merasai bahawa ketika dia ada jadi sejuk. Walaupun kita tidak nampak. Orang beriman, kalau angin tu dia percaya angin tu ada, dengan sebab dia rasa sejuk. Yang menciptakan angin ada ke tak? Bukan setakat ada lah, memang wujud. Alam terbentang luas, punya besar ni. Jadi sendiri lah. Tak jadi sendiri. Rumah kita hak besar tu tak jadi sendiri. Dulu tanah rata. Bahkan hutan. Kita beli tanah tu, kita tebang. Bahkan kita buat rumah. Dulu saya datang, ni padang jarak mana tu kuku ni. Tiba-tiba ada rumah dah. Tiba-tiba ada rumah tu jadi sendiri kah? Tak jadi sendiri. Kena buat. Alam tak jadi sendiri. Kena buat. Siapa yang buat tu? Allah. Orang beriman, dia bukan setakat beriman. Tuhan, Rabbana innana amanna. Kami benar-benar yakin dengan keimanan kami. Kami beriman sungguh padamu. Kenapa sok gitulah hati kita? Baik. Tuhan cerita yang kedua. Apa ciri orang beriman? Baik. Perangai orang beriman ni. Faghfir lana dhunubana. Dia suka minta maaf. Dia suka minta ampun. Tu dalam ayat tu. Ayat ke-16 tu. Rabbana innana amanna. Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman. Lepas tu apa yang disebut? Faghfir lana dhunubana. Tuhan, ampun dosa kami Tuhan. Perangai orang beriman, dia suka minta ampun. Dia suka minta maaf. Walaupun dia tak tahu salah apa dia buat, dia tetap minta maaf. Baik, gini. Ayah-ayah pun ada anak dah. Contoh anak saya, selalu kalau kuliah saya bawa dia 2 orang, abang adik. Daripada 4 tu saya bawa 2 orang. Jangan bawa 4-4. Tak kuliah kita, duk jaga dia. Kita pesan dia, bang, dik, main kok belakang, jangan datang depan. Dia main sungguh. Tengah-tengah kita kuliah tak ada habis lagi, dia pun datang sebelah kita. Babah, minta maaf lah. Baik. Pasti kita akan tanya, kenapa minta maaf ni? Buat salah apa ni? Sebab pada adat orang yang minta maaf, pasti orang tu buat salah. Baru dia minta maaf. Anak kita dia tak jawab saja-saja nak minta maaf. Bukan saja-saja, memang ada benda dia buat. Lepas habis semayang baru tahu, terbalik dah motor jemaah. Rupanya anak aku buat terbalik motor. Satu hal.
Terbalik tu pula kena kereta sebelah. Kereta tu baru beli cash 75,000. Nombor pelik pun tak ada lagi. Sedang molek boleh atas saka, bagi boleh 114,000 seorang. Dia beli cash buah kereta 75,000. Minta dengan kedai tu, boleh tak saya nak balik? Gini, awak ambil dengan kapek-kapek pun tak apa. Bayar cash dah balik. Nombor pelik tak balik lagi, kereta balik dah. Tak semayang ajak lagi kereta. Baru hari pertama datang masjid. Calah kereta pecah cermin. Anak kita dengan kita minta maaf sajalah. Kita nak minta maaf saja dengan tuan kereta. Ustaz tak minta maaf saja. Sekali nak bayar 1,800 sekali ngacak. Itu minta maaf. Yang minta maaf pasti buat salah, pasti buat silap. Orang beriman, PL dia, perangai dia tak tahu salah apa dia buat, tapi dia minta maaf. Contoh, kita semayang dia. Lepas imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, apa zikir pertama yang diajar oleh Rasul selepas kita semayang? Apa dia? Astaghfirullah. Apa maksud astaghfirullah tu? Tuhan, aku minta ampun dengan kamu, Tuhan. Aku minta maaf dengan kamu. Saya nak tanya jujur, ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak tanya. Salah apa yang kita buat dalam semayang? Kita mencuri ke? Tidak lah. Kita ambil selipar orang ke di masjid ni? Tidak. Kita pecahkan tabung masjid ke? Tidak. Kita datang semayang ni bukan di rumah kita, di rumah Allah. Semayang tu pula waktu saya, waktu ayah-ayah, ibu-ibu berdiri, waktu kita berdiri. Bukan setakat berdiri saja. Sebut pula lafaz ni. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillah. Tuhan, aku nak semayang ni Tuhan, nak semayang maghrib ni. Aku nak semayang 3 rakaat ni Tuhan. Aku ikut imam ni Tuhan. Kerana siapa? Lillah. Tuhan, aku semayang ni kerana-Mu Tuhan. Tak cukup. Allahu Akbar. Akad takbir. Baca pula dalam doa iftitah. Di hujung tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lillah. Tuhan. Ni aku tengah semayang ni Tuhan. Ibadat aku hak lain Tuhan. Tuhan, hidup aku Tuhan, mati aku Tuhan, lillah. Tuhan, kerana-Mu Tuhan. Kita semayang tu kerana dia, takbir kerana dia, baca kerana dia. Lepas semayang, kita minta maaf. Kalau kita semayang kerana orang lain, takut. Takut kenapa? Mertua duduk sebelah apa? Boleh jadi kita minta maaf sebab kita semayang. Bukan kerana Tuhan, kerana takut pada mertua kita sebelah. Ataupun kita semayang, kita nak suruh orang puji. Bagus dia. Aku kenal belakang 5 orang adik-beradik dia. Tapi dia hak sulung hak dia. Kalau nak cari dia, kalau tidak masjid surau, mesti jumpa dia. 4 orang lagi, atas meja snooker, pelak malam, pasar malam. Tu. Kita pun dengar orang puji kita. Tak ada azan. Semayang dah kita. Sebab apa? Orang puji kerana orang. Tiba-tiba kita semayang kerana dia, takbir kerana dia, baca kerana dia, lepas semayang, kita sebut astaghfirullah. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Baik, salah apa kita buat? Tak boleh jadi semayang aku tak khusyuk Tuhan, kita minta maaf. Boleh jadi dalam semayang aku ingat benda lain Tuhan, kita minta maaf. Boleh jadi aku lupa bilangan rakaat Tuhan, aku minta maaf. Boleh jadi aku tak tahu aku baca apa dalam semayang ni, aku merapu Tuhan, aku minta maaf. Allah tu perangai orang beriman tu. Baik, ada satu kisah. Kisah ni diriwayatkan dengan panjang oleh seorang tabi'in yang bernama Ibnu Syamasah Al-Mahari rahimahullah. Diriwayatkan kisah ni di dalam Sahih Muslim nombor hadis 121. Baik, sebelum berlakunya peristiwa Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Beberapa tempoh waktu sebelum berlakunya peristiwa Fathul Makkah, telah datang seorang lelaki kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni datang kepada baginda
untuk menawarkan dirinya memeluk Islam secara sukarela di hadapan baginda. Tanpa ada siapa yang paksa, tanpa ada siapa yang ugut, tanpa ada siapa yang suruh. Dia datang dengan kerelaan sendiri. Dia willing sendiri. Nak masuk, nak menerima ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dakwah ni bukan mudah. Tidak tertakluk di atas tikar sejadah. Dakwah ini sampai ke dalam medan-medan peperangan. Dakwah bukan hanya di lidah, di bibir, tapi dakwah itu meniti di hujung-hujung mata pedang. Dakwah bukan hanya titisan peluh dan keringat, tapi dakwah itu adalah darah dan juga nyawa jadi taruhan. Punya payah Nabi nak ajak manusia sampai masuk dalam medan peperangan supaya terima agama ni. Tiba-tiba ada orang datang offer diri nak masuk. Takkan Nabi tak layan? Saya suka buat contoh gini. Kalau kita, pekerjaan kita promoter. Kita pegang brosur, pegang flyer tak? Tunggu pula di pintu-pintu masuk mall, hypermarket. Tak kira kita jual kursi urut ke, kita urut kursi ke, kursi urut kita ke ikut. Tak? Napih air ke, napih pasir ke ikut. Tiap-tiap orang masuk dalam mall tu kita bagi flyer tak? Bagi. Ketika kita bagi ni ada orang ambil. Ada orang ambil, ada orang tak ambil. Kalau datang sekeluarga dia bagi pada suami, suami tak ambil dia bagi pada isteri. Kalau isteri tak ambil dia bagi pada anak. Kalau kita tolak troli, dia tak dalam troli. Ada orang dia ambil, ada orang dia koyak situ juga. Punyalah payah dia nak promote produk dia ni. Berdiri, bukan 3-4 minit, 2 minggu duduk situ. Sehari 2-3 ribu flyers keluar, belum tentu orang beli. Di saat dia tunggu, di saat dia susah, di saat masa dia banyak dia telah korbankan. Tak ada orang lagi datang pada dia. Tiba-tiba kita datang pada dia. Cik, saya nak beli produk cik, saya baca dah ni bagus produk ni. Baik. Agak-agak dia layan ke tak kita? Tak payah agak, memang kita dia layan. Aku bukan main susah payah 3-4 hari nak cari orang ni. Punyalah orang buat tak peduli. Tiba-tiba kita datang pada dia. Lagi dia layan. Layan pula. Baik punya layan. Seluruh masa dia bagi pada kita. Susah saya nak bayar ni. Saya tak ada cash. Bila guna kad. Tak ada masalah. Kad saya pula ni kena blok. Tak ada masalah. Dia ejah juga kat mana supaya boleh bayar. Hak molek-molek satu produk nak beli, 3 kita beli sebab promosi dia bagus. Nabi berjuang sampai medan peperangan, promote dakwah, ajak orang masuk Islam. Tiba-tiba datang seorang lelaki offer nak masuk. Agak-agak Nabi layan ke tak? Takkan Nabi tak layan. Hak ni hak aku nak ni. Dan ketika lelaki itu datang, Imam Muslim menyebut, "Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi, fa'ataitu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fakultu lahu." Ketika Allah lunakkan hatiku dengan Islam, ketika Allah masukkan ke dalam jiwaku agama yang dibawa oleh Muhammad, aku menjadi lembut dan aku datang kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada baginda di saat aku sedang menghulurkan tangan kananku. Waktu dia berdepan dengan Nabi, dia sebut, "Ya Nabi Allah, ubsut biyaminik liyubayi'u ilaik." Wahai Nabi Allah, hulurkan tangan kananmu kepadaku kerana aku ingin berbai'ah memeluk Islam kepada kamu. Allahu Akbar. Baginda ni tak cakap banyak dalam riwayat ni. Baginda hulurkan tangan kanan yang mulia untuk sambut tangan kanan dia untuk berbai'ah masuk Islam. Ketika baginda hulur tangan kanan, dia tarik balik tangan dia. Sehingga baginda tanya dia, "Malak? Apa berlaku ni? Tak jadi masuk ke? Tak jadi ikut ke? Berubah fikiran ke? Ada sesuatu yang mengganggu fikiran kamu ke?"
aradtu. Aku nak Muhammad, aku nak Nabi, aku nak masuk. Aradtu an ashtarit. Tapi aku nak bagi satu syarat sebelum aku masuk. Allah. Dia nak masuk tapi dia nak bagi syarat dulu. Baginda tanya dia, tashtaritu bimadha? Syarat apa yang kamu nak bagi? Syarat apa yang memungkinkan kamu supaya masuk dalam agama ni? Kamu nak syarat apa? Tashtaritu madha? Syarat apa? Cerita pada aku. Sambil menangis lelaki ini menyebut, ya Nabi Allah, aradtu an yughfira li. Aku nak ketika aku masuk Allah ampun semua dosa aku. Allahu Akbar. Ingat aku nak kena bagi rumah sebiji baru nak masuk. Ingat aku nak bagi 2 ekor kuda perang baru nak masuk. Ingat aku nak satu nilai bayaran sebagai timbal balik baru nak masuk. Tidak. Syarat yang dia minta, aku nak kalau aku masuk agama ni, Allah ampun dosa aku. Dahsyat. Dia masuk Islam bila? Tahun 8 Hijrah. Sebelum Fathul Makkah. 13 tahun waktu duduk Makkah. Dia lawan Nabi kita terang-terangan. Bukan lawan kat belakang. Sambung pula ketika Rasul hijrah Madinah. Wafat tahun 10. Dia masuk tahun ke-8. 13 tahun Mekah dia lawan habis-habisan. 8 tahun di Madinah dia lawan habis-habisan. 13 campur 8 berapa? 21 tahun dah. 21 tahun dia lawan Rasul terang-terangan. Baik, agak-agak banyak mana dosa dia? Ni bukan balah ni. Bukan balah. Bukan maksudnya kita keluar daripada surau ni, Ustaz, dia ambil selipar saya, Ustaz. Dia pakai selipar saya, sama-sama brand Asadi. Hak saya baru, hak dia buruk. Dia pakai hak saya sebab sama-sama saiz 9. Oh, sakit hati saya. 21 tahun saya tak tegur dia. Munasabah tak? Tak munasabah tak? Nah. Ataupun gini, dia je ni. Nampak tak nampak? Pakai baju pun terbalik. Takdir gitu pakai terbalik baju. Isteri dia kata, dah bang, baju terbalik tu agak-agak lah malu kau orang nak pergi surau. Betul, baju aku tahu. Masuk saja pintu, bila bagi tahu, Haji, baju terbalik tu. Oh, terasa hati dia. Orang tegur dia baju terbalik, dia tak bercakap dengan Bilal tu 21 tahun. Munasabah tak? Tak munasabah tak? Kawan ni minta ampun dengan Rasul. Nak supaya Allah ampunkan dosa dia. 21 tahun. Apa dia buat? Dahsyat dia ni. Dia lawan Rasul terang-terangan ni sehingga dia bersumpah. Waktu tu laqad ra'aituni ma ahadun syai'an ashaddu bughdan min Rasulillah minni. Pada saat aku terlalu benci kepada Muhammad, aku tidak dapati seorang pun yang boleh mengatasi kebencian aku pada Muhammad. Fa uhibbu an yakuna fi tilka halin. Dan aku cukup suka pada waktu itu. Istamkantu an qatluh. Iaitu aku boleh bunuh Muhammad ni secara depan-depan. Seorang-seorang aku nak bunuh dia. Muhammad suruh aku tukar agama. Tinggal agama nenek moyang aku, ikut agama dia. Aku ni sembah berhala. Ayah mak aku sembah berhala. Moyang aku sembah berhala. Berapa generasi nak sampai pada aku tu semua sembah berhala. Bermaksud yang aku buat ni sesat. Seluruh generasi aku sesat. Supaya tinggal agama ni, ikut agama Muhammad. Muhammad ni dia tak suruh aku tukar baju, tukar agama. Tukar baju kita tak kenal, kita pakai sekejap, kita buka, kita pakai hak lain. Agama bukan boleh simply tukar gitu, bukan. Tambah-tambah kalau sebati dah dalam darah, tak boleh. Tak boleh. Bahkan kita sebut orang-orang Quraisy, dia cabar Nabi kita ni. Ketika kamu nak kami ikut kamu Muhammad, boleh. Boleh. Dia bagi syarat, beberapa syarat. Sehingga kan
Ya'ti alaina malakan. Tunjuk pada kami malaikat tu macam mana. Letak depan kami nak tengok. Ya'ti alaina Allah. Datangkan kepada kami Allah. Kami nak tengok Allah tu macam mana. Tunjuk dulu, ada bukti kami ikut. Zaman bila ni? Zaman ketika Rasul hidup. Bahkan dia ni terlalu jaki. Jaki ni, orang sini faham tak jaki? Faham tak? Terlalu menyirak, terlalu tak suka. Kalau orang puji Muhammad depan dia. Illa an absuqa biwajhi fi dhalika ar-rajul. Kalau kita puji Muhammad depan dia, dia ludah atas muka kita. Baik, kita puji dia ludah kalau kita ikut. Sehinggalah selepas 21 tahun. Confirm 21 tahun tu, kesalahannya banyak dia buat. Dia jugalah yang main peranan ketika hijrah unformal menuju ke Habasyah. Jumpa dengan Raja Najasyi, nak minta suaka perlindungan bagi orang-orang Islam yang baru sahaja memeluk Islam. Dia datang kepada Raja Najasyi, tawar harta, jangan bagi suaka perlindungan kepada orang yang ikut Muhammad. Raja yang cerdik dia kata, relax dulu. Kita nak dengar dulu apa masalah dia. Kalau setakat harta, better pun ada. Bahkan banyak kali dalam riwayat yang daif, diopoh orang untuk panah Nabi dari jauh. Siapa yang gagalkan? Jibril dengan izin Allah. Menangis dia. Dia sebut pada waktu itu, lau mittu fi tilka halin lakuntu min ahlin nar. Kalaulah pada waktu itu aku mati, di saat aku tak terima lagi Islam, pasti aku salah seorang ahli neraka. Aku nak masuk agama ni Muhammad, tapi dengan syarat aku nak supaya Allah ampun dosa aku. Rasul yang mulia dengan jiwa yang besar menyebut, ketahuilah oleh kamu, annal Islam yahdimu ma kana qablah. Kamu masuk sahaja Islam, Allah ampun seluruh dosa kamu. Kamu tak minta pun Allah ampunkan. Annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Kamu hijrah meninggalkan jalan kamu terdahulu. Kamu pilih jalan ni. Jalan ini telah menyebabkan kamu lebih mulia daripada jalan dahulu yang kamu lalui. Annal hajja yahdimu ma kana qablah. Ketahuilah setiap orang yang melaksanakan kefarduan haji, Allahu Akbar, Allah ampun semua dosa-dosanya setelah selesai dia melaksanakan haji. Dalam riwayat yang sahih, bermula pada hari wukuf Arafah, ketika setiap dalam kalangan kita melaksanakan haji, sampai sempurna manasik haji kita 5 hari kemudian, sama ada nafar awal, nafar tsani, selesai urusan haji kita, kita merdeka dengan ihram, Allah terima ibadat kita. Allah menyebut melalui lisan Nabi, kayaumin waladathu ummuh. Lelaki itu berdiri seumpama seorang bayi yang baru sahaja dilahirkan daripada perut ibu dia sendiri. Tak ada dosa. Kamu syahadah masuk ni, Allah bersihkan seluruh dosa kamu. Allahu Akbar. Sehingga diungkap satu kata-kata yang cukup berbisa. Dia menyebut bahawa Muhammad ini seorang lelaki yang tidak pernah gagal untuk sentiasa berada di mata. Apa maksud dia? Di saat aku masuk, aku tak pernah pun lupa pada dia. Baik, tadi kita sebut, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Syamas Al-Mahri. Ketika tabi'in ini datang ziarah dia di rumah dia. Dan waktu itu, wahuwa fi siyaqatil maut. Dia berada di atas pembaringan, di hujung-hujung nyawa, di ambang kematian. Di usia 90 tahun. Bila dia duduk berbaring di atas pembaringan dia perasan ada orang datang nak ziarah dia. Yalah, kita sakit dah. Orang datang ziarah dah. Datang ziarah nak tengok keadaan. Tabi'in dia datang nak ziarah sahabat Rasulullah ni. Dia tahu ada orang datang ziarah dia. Fahawwala wajahahu ila jidar. Fayabqa fabakiyun tawilun.
Dia tengok saja orang datang rumah dia, dia pindahkan perhatian dia, wajah dia, muka dia tengok pada dinding. Dia membelakangi orang yang datang. Sambil dia menangis dengan tangisan yang panjang. Dia sedar bahawa orang terlalu muliakan dia, tapi dia hina di sisi Tuhan. Sedangkan dia ni, setelah kewafatan Rasul, hanya 2 tahun dia dah dengan Nabi. Tapi dia telah memakai 2 gelaran yang telah pun ditempa di dalam lembaran sejarah. Pertama, dia dipanggil Dahiyatul Arab. Dahiyatul Arab, iaitu cendekiawan ulung bangsa Quraisy. Cerdik dia sampai skamer pun tak boleh lipat dia. Dahiyatul Arab, orang cerdik bangsa Quraisy. Yang kedua, dia adalah Fatihul Misra, pembuka kota Mesir. Pembuka kota Mesir. Dia governor pertama di wilayah Mesir. Masjid pertama didirikan tidak jauh daripada Furat ataupun satu tempat lain. Saya tak ingat nama dia. Nanti boleh Google. Masjid pertama yang dibina tu dinamakan sempurna nama dia. Sampai hari ini masjid tu ada. Baik, siapa dia? Dia adalah Amru ibnu Al-As radhiyallahu an. Anaknya bernama Abdullah ibnu Amru ibn Al-As, yang masuk Islam lebih awal daripada ayah dia. Dia tahan supaya ayah dia tak tahu bahawa anak dia telah memeluk Islam. Sehingga dia berdoa siang malam, semoga Allah memberi hidayah kepada ayah aku. Akhirnya Tuhan bagi hidayah. Yang ayah dia minta siang malam lawan Nabi, bahkan lancar serangan habis-habisan. Dahsyat. Dalam perang Badar, mula-mula peperangan rasmi tahun 2 Hijrah. Macam mana pun aku akan pastikan 3 anak panah pertama aku akan hinggap di tubuh Muhammad. Yang dia aim tu, kalau betul kena panahan dia, kalau Nabi tu wafat dengan jasa dia, neraka dia. Oleh kerana Tuhan gagalkan dia, sebab Tuhan nak bagi hidayah pada dia. Yang dia minta kepada Tuhan, aku nak semoga Allah ampun dosa aku. Subhanallah. Kalau sahabat tu minta diampun dosa, kita tak nak dosa kita diampunkan. Kalau orang yang berhutang, apa yang dia berhajat dengan hutang dia? Supaya hutang tu selesai tak? Ada orang dia buat warak hutang ni tak selesai, apa sampai bila-bila saya bayar. Ada orang buat warak begitu. Kalau orang tu sakit, apa yang dia nak daripada kesakitan dia? Semoga sembuh tak? Semoga dikembalikan kesihatan sebagaimana biasa tak? Macam-macam ikhtiar, orang kata duk sini ubat bagus dia beli. Mahal pun tak apa, yang penting dia sihat. Sampai tu tahap habis ikhtiar dia. Dia berdoa pada Allah ni bukan setakat tangan, dengan kaki-kaki dia akak. Nak tunjuk sungguhnya dia minta. Orang sebut ubat ni bagus, bukan setakat ubat, dengan botol-botol dia telan. Kalau Tuhan tak izin, tak sihat dia tak? Tapi kalau Tuhan izin pada dia, kalau dia tak makan ubat pun sihat. Sebab orang yang sakit, yang dia berhajat satu, sihat. Orang yang bersalah, apa yang dia nak daripada kesalahan dia? Diampuni, dibebaskan. Orang yang berdosa, lagi dia nak dosa dia dimaafkan oleh Allah. Orang yang beriman, perangai dia minta maaf Allah Azza wa Jalla sebut. Sehingga dia minta maaf. Kalau Tuhan nak memberi kemaafan kepada aku masuk agama. Allahu Akbar. 2. Ketiga terakhir dalam ayat tu. Apa Allah Ta'ala sebut perangai orang yang bertakwa ni? Wa qina azaban nar. Yang banyak dia minta kepada Allah adalah perlindungan daripada azab neraka. Dalam wirid tadi kita minta. Pas maya dah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dalam riwayat Ibn Abi Shaybah, ketika seorang lelaki itu menyebut, ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka. Neraka itu menyebut,
wahai Tuhan, selamatkan lelaki itu daripada aku. Sebanyak salah samarat, 3 kali. Kita sebut sekali supaya Allah selamatkan kita daripada neraka. Neraka tolong doa pada kita, Tuhan, 3 kali selamatkan dia daripada aku. Berapa kali kita sebut? 3 kali dah. 9 kali neraka sebut pada kita. Tuhan, selamatkan dia daripada neraka. Di saat kita minta syurga, Tuhan, masukkan aku dalam syurga. Walau kita tahu kita tak layak. Ada orang perasan, tak ada dosa. Ada orang perasan bagus. Dia segala-gala paling baik, tak pernah buat salah. Syurga lah tempat saya. Baik, siapa jamin dia? Dia sendiri jamin. Tak kira tu. Saya ada grantor, baik, siapa grantor? Anak saya. Lagi tak boleh pakai. Sahabat Rasul yang kesemua mereka di saat memeluk Islam, Allah menjadi grantor untuk mereka. Yang Allah declare radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha ke semua mereka. Kawan ni, Tuhan ampun dah rasa dia ni. Tuhan redha dia ni. Fabaka tawilan, menangis dia panjang. Kenapa? Banyak salah aku. Walaupun dia tahu Tuhan tu redha dah. Kita belum tentu lagi tahu Tuhan redha. Kita perasan syurga dah. Jauh lagi lah kita. Ketika kita minta masuk ke dalam syurga, syurga menyebut kepada kita salah samarat, 3 kali Tuhan masukkan dia ke dalam syurga. Cuma kita yang tak dengar. Kalau kita dengar, duduk sini kita tak kerja buat. Tiap-tiap masa kita minta. Dan benar, sebagai penutup kepada perkongsian kita pada malam ini, ketika seorang sahabat baginda yang mulia, yang utama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nombor hadis 834. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya nombor hadis 2705. Kedua-dua rijalul hadis dengan sanad yang sahih. Abu Bakar As-Siddiq, nama sebenarnya Abdullah ibnu Uthman Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq nama komersial dia. Nama Facebook dia, nama IG dia, nama glamour dia. Tapi nama betul dia Abdullah ibnu Uthman Abi Quhafah. Dia pernah menyebut kepada Rasul, "Ya Nabi Allah, 'allimni du'aan ad'u fi salati." Rasulullah, tolong ajarlah pada saya satu doa yang saya boleh sebut dalam sembahyang. Baginda menyebut, "Ya Aba Bakrin, qul, wahai Abu Bakar, sebutlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira." Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak. La yaghfiru dhunuba illa anta. Tidaklah yang boleh memberi keampunan kepada dosa-dosa aku ni melainkan kamu, Tuhan. Faghfirli, maka ampunkanlah aku, Tuhan. Maghfiratan min indik, dengan keampunan yang ada di sisi kamu. Warhamni, Tuhan, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pengampun lagi maha kasih pada hamba-Nya. Tak ingat doa ni, nanti type dalam Google, doa Abu Bakar. Bila Abu Bakar minta? Dibaca dalam solat. Siapa yang minta? Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Jika ditimbang seluruh keimanan penduduk bumi kota Madinah, kamu akan melihat iman Abu Bakar itu mengatasi beratnya seluruh penduduk bumi kota Madinah. Riwayat ini sahih oleh Abu Isa At-Tirmidzi dalam sunan dia. Orang yang Tuhan bagi kemuliaan pun Nabi ajar supaya minta ampun. Kita bukan siapa-siapa ni, tak nak minta. Dan sunnah ini wajar untuk kita minta bila selepas kita fil alamin innaka hamidum majid, kita bacalah doa ni. Jadi mudah-mudahan ayah ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit pengsian ini memberi manfaat yang besar, terutama kepada saya dan kita semua. Dan sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah bertemu lagi kita di lain kesempatan. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur ya Allah. Alhamdulillah.